Satukan orang Melayu dulu ni. Kita terjemahkan dalam kotak undi, guys. Dia akan mainkan ni. Saya minta, sekali lagi saya minta. Negara ni ada undang-undang. Walaupun kita tak percaya dengan polis. Saya tak percaya dengan polis ni. Hari ni memang saya tak percaya dengan polis. Walaupun kita ada undang-undang. Walaupun kita ada polis. Kita kena ikut undang-undang. Apa saja isu yang timbul. Tenang, sabar. Kena coolkan. Kita memang tak mampu semua, guys. Kita tak mampu. Tetapi paling tidak. Ahli keluarga kita. Saudara mara kita. Kawan-kawan kita. Circle kita ni. Tak masuk dalam perangkap ni. Seminta yang itu je. Kita buat yang itu je. Ni, sebenarnya dengan Hari Raya Aidiladha ni, korang berkumpul dengan keluarga malam ni, kau berkumpul semua kan. Sampaikan, sabar, tenang, bijak sana. Ingat, kita orang Melayu, ni tanah Melayu. Jangan cerita Sabah-Sarawak. Ni tanah Melayu, kita majoriti. Almost 70%. Buat apa nak bergaduh? Ni negara kita, tanah Melayu, tanah kita ni. Terjemahkan dalam kotak undi. Itu kaedah, itu cara dia, kalau betul. Bukan pergi bertempur ke, bertumbuk ke. Jangan. Of course, mereka akan ada gangster-gangster yang diupah. Kau bukan tak tahu. Gangster-gangster yang diupah untuk mainkan isu ni. Ada. Kita jangan involve. Orang Melayu. Kunci negara ni, kunci dia orang Melayu. Kalau wara pun orang Melayu juga. Kalau aman pun orang Melayu juga. Bukan China dengan India. India 7%, China 20%. Melayu dekat 70%. Kita kunci keamanan negara ni. So, kalau kita tak masuk dalam perangkap ni, negara ni aman. Tapi kalau kita masuk, huru-hara jadi dia. Kita nak ke? Kita nak ke huru-hara? Dia tengah bakar ni. Dia orang semua tengah berkomplot, konspirasi. Nak wujudkan chaos. Bakar, main sentimen kaum. Untuk dapatkan darurat, dan kalau tak dapat darurat, untuk pilihan raya ni. Pecah dan perintah. Divide and rule. Rafizi Ramli dah ulas lah. Ada Rafizi Ramli ulas. Rafizi Ramli tu secara tak langsung mengesahkan apa yang saya cakap. Ada tengok ke? Ada tengok tak podcast Rafizi Ramli tu? Ya, dengan dia memang musuh lah dulu-dululah. Sekarang, politik lah guys. Saya bukan politik, tapi macam saya cakap lah. Siapa lawan dengan non kunyit, aku sokong. So Rafizi mengesahkan. Anwar Ibrahim ni main politik kaum. Dia mengesahkan. Rafizi cakap. So, please. Raya ni sampai kali keluarga, jangan masuk perangkap. Sabar, tenang. Besok raya korban. Ibadah korban kita akan buat sembelih lembu, kambing. Mungkin ada false flag. Mungkin ada benda pelik-pelik, benda bodoh-bodoh lah guys. Sekarang pun kau tengok macam-macam berita, banyak benda-benda bodoh. Nak main sentimen Melayu-India ni. Jangan masuk perangkap. Sampaikan kepada ahli keluarga guys, semua. Kena. Semua sampai kepada keluarga, saudara mara. Kena guys, kena. Raya Haji ni ambil peluang ni, ambil kesempatan kita ni. Satukan orang Melayu dulu ni. Kita terjemahkan dalam kotak undi, guys. Terjemahkan dalam kotak undi. Bukan secara bertempur ke nak musuh, nak bergaduh. Tak payah semua tu. Semua sekali saya ingatkan. Kalau ada yang nak involve, biar dia. Sebab mereka dibayar. Itu je saya cakap. Kalau kau tengok ni, ada bertembung lah. Katalah ada pertembungan. Dua-dua tu dibayar. Bukan kerana perjuangan pun. Sebab dibayar untuk bertempur. Sebab non dah bagi arahan dah. Yang majoriti kena bersuara. Dia dah bagi order tu. Takkan kau tak nampak? Betul tak? Siapa faham saya cakap ni? Dia dah bagi order dah. Yang majoriti kena bersuara, nampak? So, kalau ada kumpulan minoriti tu yang diupah untuk buat kecoh, yang majoriti diupah pun akan buat kecoh. Non kunyit pernah cakap. Orang miskin ni diupah. Dia pernah cakap 2022. Ada. Nanti cari video tu saya tunjuk. Kalau ada ni, Jad, tolong Jad hantar aku. Dia pernah cakap. Diupah. Dibayar, diupah untuk buat chaos. 2023 dah ada. 2023. PRM dalam negeri. Dia lah. Mangkuk ni lah. Barua ni lah. Jangan masuk mangkap, Okay, settle.